Bayangkan, anda sedang berjalan dalam hutan, tiba-tiba terjumpa satu pokok yang seolah-olah berdarah. Nampak menakutkan, kan? Tapi sebenarnya, ini bukan darah. Ini adalah rahsia alam yang luar biasa, tersembunyi dalam Dragon Blue Tree atau pokok darah naga. Cecair merah pekat ini bukan sekadar pemandangan aneh, tapi ada kisah saintifik yang sangat menarik di sebaliknya. Apa sebenarnya cecair misteri ini? Ahli sains panggil ia resin atau metabolit sekunder. Macam sistem pertahanan badan kita, resin ni akan keluar bila pokok cedera, jadi macam plaster semula jadi. Ia lindungi pokok daripada jangkitan kuman atau kulat. Hebat kan cara alam melindungi diri? Resin ni juga dah lama digunakan oleh masyarakat purba untuk perubatan. Sampai sekarang, saintis masih mengkaji keajaiban cecair merah ni, mencari potensi baru dalam bidang perubatan dan farmaseutikal. Jadi, lain kali kalau nampak pokok berdarah, ingatlah, ia bukan menyeramkan, tapi penuh rahsia dan keajaiban.